Hari ni hari apa? Hari Khamis. Bukan hari Jumaat. Berapa hari bulan? 2. Kakak tahu tak hari ni hari apa? Tak tahu. Apa? Ada ujian. Lagi? Ya, apa pergi sekolah dulu. Bapa pergi sekolah dulu. Sekolah apa? Jom, salam. Pergi kat ni. Tadi. Kawan kakak. Pada minggu yang ke-12, anak-anak telah dapat mengenal huruf Jawi, kemudian dapat membaca perlahan. Nabi darjah 1, waktunya adalah pukul 10 hingga 11.45. Nah, itu saja. Itu bagi sesi pagi. Kemudian bagi yang sesi petang, pukul 2 hingga pukul 3.30. Jadi pada minggu pertama hingga minggu ke-11 tak perlu bawa baju tak. So ni decoration untuk tahun ni. So tahun ni kita buat tema tengah trend tema K-pop Demon Hunt 3. Bolehlah buat simple buat ambil gambar. Cepat. Kena kencing ke? Di sini. Oh. Abang sana cepat. Cepatlah. Ni ke? Kau nak siap ke? Abang sini lagi abang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to kakak. Happy birthday kakak. Cepat tiup tak? Potong kakak. Kita sama-sama. Buat apa? Tak payah. Potong dulu. Adik potong. Adik pun nak potong juga. Cepat. 1, 2, 3. Ni kek cakul tu. Kak. Iya ke? Ingat. Ibu abang nak makan ayam. Makan ayam dulu ke? Atau makan ayam dulu. Makan ayam dulu ni simpan dulu. Boleh? Kuning yang sedang. Oi, kau weh. Woi. Nak ayam ke? Nak. Nak potong? Oh, okey dah. Sedap ke? Sorry, kid. No prize for coming in.
Hari kakak 7 tahun. Terima kasih ibu bapa berikan kek. Juga Awak nak kek apa? kek Spiderman. Asyik Spiderman je. Tak tahun Spiderman. Batman pula. Avenger lah pula. Iron Man ke? Iron Man. Ha. Ibu pernah tengok kan? Hulk ke? Ha. Hulk. Ha. Ah. Kat TV kat situ pun ada Superman juga. Ya ke? Tapi Superman pun boleh. Superman pun boleh? Benar Superman. Abang suka superhero ke? Okey lah. Smokey? Okey. Okey. Simon. Dia suka Simon. Okey. Simon warna kuning. Kakak dah berapa tahun? 7. Abang dah berapa tahun? 4. 5 loh. Dah 5 lah. Abang. Ibu. Abang 5 tahun. Happy birthday abang bila? Abang 5 hari bulan 5. Hari bulan 5. Mm-mm. Bye. Jumpa next video.